dah ramai. Aku tak nak balik ulang-ulang lagi. Cepat. 2,200 dulu. $2,200. Cepat dulu. 2,200. Tak kisah 2,200. Kenapa nak main keluar? Ini semuanya membuatkan aku ni ulang balik ni. Aku tak nak ulang benda-benda ni semua. Okay. So, mula-mula bali tu, korang rebus dulu bali. Lepas tu bila rebus kan dia jadi kering macam ni kan. Dia tak jadi kering lah. Letak air. Lepas tu ambil je air benda ni. Bali ni kalau dia, walaupun dia kering, biarkan. Ambil sedikit bali walaupun macam ni, letak je dalam cawan. Sikit. Letak. Lepas tu beli yang macam ni. Nampak ni saja ada beli dua. Dia nama ni. Yang macam ni. Dia kalau dia kering dia macam ni tak? Dia kering dia macam ni. Nampak tak? Nampak? Nampak tak? White fungus yang ni. Yes, fungus putih. Kulat putih, yes. Yang ini. Yang ini akak ambil je air kan. Akak letak air kowe ke apa-apa air kowe ke, akak ambil akak rendam je. Rendam je. Nanti dia kembang macam ni dia jadi kembang. Bila dia jadi kembang macam ni, akak simpan letak ais. Lepas tu akak ambil sikit akak letak dalam ni, dalam cawan. Potong-potong kacik-kacik kan dia lah. Yang biasa ni orang makan letak dalam dalam lacikang. Lacikang banyak kan orang buat kan. Lacikang adalah. Tapi ni memang bagus kak. Memang elok. Tak tipu. Akak amalkan benda ni kak. Kulit jadi cantik Kulit jadi lawa. Kulit jadi sihat. Badan jadi sejuk. Malaysia tu dah lah panas. Macam ni saja letak kan. Kata je letak. Lepas tu akak rendam je air. Rendam je. Akak rendam. Biarkan dia. Nanti dia kembang sendiri. Lepas tu akak simpan dalam tak ais. Simpan dalam tak ais. Macam tu. Nanti esok pagi boleh lah makan. Macam ni simpan dalam tak ais. Letak je ni. Nanti dia kembang. Macam tu lah kak. Nak cantik ni kena gigih. Air sejuk ke air panas? Janganlah air panas. Air sejuk lah. Bukan air sejuk, air suam. Boleh lah kalau kau nak sejuk. Kau letak sedikit ais batu. Macam saja letak ais suling ni kat sini. Saja letak sikit. Lepas tu saja letak air ni. Ais batu dah cukup. Sedap lah makan tu. Minum jangan letak madu tau. Nanti jadi apa? Kalau letak madu banyak sangat. Madu tu memang elok. Tapi waktu malam tak elok letak madu. Sebab madu tu end of the day dia tetap manis dia tu. Madu tu dia memang berkhasiat. Tapi kalau terlalu banyak dia jadi macam beruang. Tahu tak beruang? Kenapa beruang suka madu? Sebab manis kan? Kau nak ke badan kau macam beruang? Tapi madu kuatlah. Madu kalau kau makan dia kuatkan tulang. Kuatkan ni, macam-macam dia kuatkan. Macam ni lah Sajak buat. Nampak tu? Air bali ni memang bagus, never go wrong. Jangan letak madu. Letak stevia boleh tak Sajat? Aku kata jangan letak. Kau kenapa kau ni nak letak-letak? Aku kata jangan letak minum yang manis kan? Yang kau nak sangat letak kenapa? Bila aku cakap tak boleh ke dengar cakap orang jangan letak. Kenapa nak juga stevia lah apa? Kenapa kau tetap nak ada manis-manis? Tak gerti nak dengar cakap orang. Nanti kalau tak lawa nanti kan kau katalah aku yang cikgu cakap Sajak dah tu tak lawa jadi.
Jangan nak letak apa-apa. Letak je kosong macam ni, tak boleh ke? Kenapa nak letak benda-benda mengarut tu? Minum malam je kerja. Tak kisah minum malam ke, siang ke, pagi ke. Cantik lah aku esok pagi. Confirm cantik lah. 2 kali aku makan minum ni. Lawa lah. Memang lawa nanti. Ni memang bagus tak? Tak tipu. Air Bali 1000 banyak khasiat. Tak tipu. Kau letak benda tu yang tak tunjuk tu, letak air Bali, letak air kosong. Jangan letak madu. Jangan letak stevia, jangan letak madu. Minum secara natural. Memang tawar, tapi yang tawar itu adalah penawar. Yang manis tu adalah racun dik. Tahan tak dalam peti je? Tahanlah, kenapa tak tahan pula?